Assalamualaikum. Hai korang. Welcome back to my channel bestie. So hari ni guys, lepas Isyak ni actually nak duduk rumah tau. Macam nak baring-baring, tengok Pokemon apa semua. Lepas tu teringat tau, lalulah saya buka Instagram, lalulah betul video feed daripada Second Street. Dia punya kedai terbaru hari tu yang PJ Old Town tu, dia punya feed. Tak tahu pasal apa tak ingat. Saya tak pergi lagi hari tu sebab memang malas. Biasa saya malas tak pergi waktu promotion sebab misalnya ramai gila. Second Street waktu promotion memang ramai gila. Kedai dah famous kan. So hari ni macam lengang-lengang, lapang-lapang, tak buat apa kan. So why not kita buat vlog dekat PJ Old Town. PJ Old Town tu, kedai Second Street tu dekat dengan kedai aquarium yang Jidan selalu beli. Pergi dulu, ingat tak masa zaman ikan laga dulu, kedai Corp Aquarium. Yang tak tengok lagi, pergilah tengok video-video Corp Aquarium tu, memang banyak gila Jidan buat vlog kat situ. So hari ni kita nak buat video menyelam kedai bandel Second Street kan. So ya, this outfit Jidan hari ni, baju ni daripada Second Street, sleeveless ni daripada Shopee kot. Shopee ke lah, tak ada tengok Shopee lah. Tak pakai cincin hari ni, macam malas ke nak pakai, kejap lagi lah. Dan jam kita daripada Xiaomi pula, daripada Shopee je. Handphone kita Xiaomi daripada 14T. Thank you so much Xiaomi Malaysia. Mikrofon kita daripada Curve AT-NW yang latest yang kita beli baru-baru ni dekat dalam Shopee Hall. Seluar kita ni, ya Allah, actually seluar ni kan dia tak cukup baggy lah. Dia macam straight cut, and then ada macam tak kena. Tapi saya pakai juga sebab dah lama dah beli tak pakai. No, RM80. No, seluar ni tak pakai. Kelas 100 lebih. Daripada Thailand, okay. Memang cantik gila, tapi sayang dia memang Y2K tapi dia tak baggy, dia macam straight cut. Cantiknya tapi tak, kai dah besar, you know. Dan sandal, kita pakai sandal je malam ni, punya pelik kan. Y2K tapi pakai sandal. Mampus. Sebab kalau kau nanti nak try seluar ke, baju ke, kasut ke dekat Second Street, taklah perlu tanggal kasut, betul tak? Okay, itu saja kita punya outfit. Seluar dia tak baggy. Dia baggy lah tapi dia straight cut. Dia tak cukup labu, nampak kan? Nampak tak korang? Cantik je sebenarnya, tapi itulah, tak cukup labu. Okay guys, without further ado, sekarang pukul 8.23. Let's go. 2,000 years later. Alhamdulillah guys, less than 10 minutes dah sampai pun lokasi Second Street Outlet PJ Old Town. Jangan silap ya, dekat sini pun ada Second Street PJ New Town. Yang ni PJ Old Town yang terbaru sekali. Outlet ni terletak betul-betul berhadapan dengan Mr. DIY PJ Old Town. Parking kereta banyak dekat sini waktu malam, parking motor pun banyak. Tapi waktu siang sangat-sangat padat ya, so beware. Korang yang tengah mencari kerja, apa kata you all try bekerja dengan Second Street ya. 2,300 basic staff Staff 2,300, mana nak cari guys. 2 hari cuti lagi. Try, jangan tak try. Vibe tangga ni macam outlet desa mentari yang dekat Eco Shop tu, betul tak? Kedai ni ada 2 tingkat je, first floor dan second floor. Okay, ground floor tu bukan Second Street, tu kedai lain. Kedai ni first floor dan second floor sahaja. Floor pertama ni mendapatkan barangan wanita yang branded ataupun non-branded dan juga barang kanak-kanak guys. Kita voice over awal-awal tadi sebab terlupa nak pakai mic. Lupa. Okay guys, ini barang-barang showcase dia. Barang showcase jam. Itu benda mahal sangat ni. Ray-Ban. Faham. Oops, silap, bukan mahal. Dia bukan mahal, kita yang tak ada duit. Okay, bukan mahal ya guys, kita yang tak ada duit. Gitu. Cantik lah yang tu, yang hitam tu. Putih tu pun cantik juga. Cantiknya. What? Apa benda tu? Swatch? Interesting. Okay, lama tak nampak Vivienne Westwood. Lama gila tak nampak. Comel. Cute kan?
Dia punya lock dia cantik tau. Lock dia nampak tak? Tadi sebelah situ, kita sama sebelah sini pula. Oh my god, cantiknya. Cantiknya. Tapi tali dia kecil lah. Tapi cantik. Slay. So floor 1 ni menempatkan barang-barang perempuan dan kanak-kanak ya. Oh my goodness, sejuk gila. I rasa tak banyak kedai bandar yang kat Malaysia ni ada aircon yang cukup sejuk untuk tampung satu kedai. Tengok ni guys, cantiknya view dia. Gila cantik. Saya lagi motor kat mana kat situ. Apa tak? Di depan Mr. DIY PJ Old Town. Gitu. Tapi nampak selih juga outfit dia. Kan. Okay guys, basically second seat ni menjual semua jenis pakaian lah, kecuali macam traditional wear, perayaan tu tak je lah. Okay, so ini adalah contoh dress diorang. Tengok harga dia berapa, RM20, RM10 guys. So kat kedai bandar you akan pandai menyelam lah kan, baru dapat barang-barang yang cantik. Tapi I impressed dekat setiap second street, dia punya kedai mesti kemas. Cuba korang tengok, kemas no, kemas gila. Yang ni siapa nak pergi kat musim sejuk nanti ke, ataupun kerja dalam office yang sejuk, kat sini ada jual muffler. Okay, this is giving apa ni, cantik lah. Tadi kita tengok dress, ini ada skirt, skirt perempuan. Macam baru no, macam diorang iron. Kau tengoklah ni, macam diorang iron. Bapak kemas gila, bapak cantik gila. Kan, cantik kan? Macam baru je. Tak ada kedut, tak ada rosak. Peminat-peminat jeans macam saya ni, itu kat sini pun ada jual jeans kat, tapi ni jeans perempuan lah. Okay, dia orang kata nak bezakan jeans perempuan, jeans lelaki yang saya belajar. Tengok dia punya cawat ni. Kalau kecil ni untuk puki, kalau bersepanjang untuk lelaki. Satu lagi poket dia kena dalam. Kalau poket dia keluar macam ni, poket perempuan. Kalau poket dia masuk tangan, poket lelaki. Gitu. Tapi zaman sekarang ni ramai je perempuan-perempuan yang pilih pakai seluar lelaki supaya nampak baggy, betul tak?
Yang ni pula blouse. Okay, ada t-shirt, polo, blouse no sleeve, blouse short sleeve, blouse long sleeve. Apa lagi? Kemeja, cardigan. Tengok sikit. Ini cantiknya. Ni macam pakai kakak-kakak pasar seni. Camel. Kena gosok sikit je ni. Ini pun cantik juga. Untuk kakak-kakak pasar seni. Cuma dah ada je lah. Rasa kalau yang orang free hair sesuai je. Cantik lah. Flowy je. Dia lebih suka tengok yang colour-colourful macam ni. Tengoklah guys, tak tipu no. Tengok ya. Dia punya kekemasan tu. Engkau tak boleh bincang. Memang sangat kemas. Second seat memang sangat mementingkan kekemasan ya. Love. Okay guys, ni fitting room dia. Comel je. Jangan lupa guys. Okay. Cute gila. Cicing. Untuk kakak-kakak pinky. Okay, apa ni? Okay, I suka. It's giving macam jala ikan. Kan? Alah, terputus ke? Oh, dia kena ikat. Gitu. Comelnya. What are those? Okay, so cute. Giving a vintage. Oh my Allah. Banyak. Cantiknya. Tapi kecil lah geramnya. Tengok cantiknya. Serius tu. Ni kalau besar saya dah beli ni. Cantik. I suka kasut-kasut sebab kasut-kasut lebih senang nak menyelam compare dengan baju-baju. Itu apa? It's bright pink sangat lah. Kita suka pastel pink, not Barbie pink. Okay, cantik lah. I suka shuffle macam ni. Macam beri vibe premium. Oh, sana kasut, sini heels. Faham? Okay guys, 10 diorang tutup. Kena cepat sikit sebab tak bagi atas lagi.
Okay, kat sini sedang parking waktu malam lah. Waktu siang tak tahu lah. Ya, ni ada short skirt. Oh, ni RM5 ke? Sekejap. Oh, RM5 item. Oh, tak perasan. Yang ni ha. Folder saya tak pernah pergi second suite. Second suite ada section untuk buy 4 free 1 untuk yang RM5 item sahaja ya. Okay. So basically yang ni semua RM5 kecuali yang tu kan RM5 ni. Kan? Ni bukan RM5 kan? Yup, RM16. Bukan. Yang ni RM5. Gotcha. Ada tak sleeveless yang sesuai untuk macam I, lelaki feminine boy macam I, buat tidur je? Tak adalah hari ni. Dia pun ada section stationeries, section accessory stationery pula. Besar ke stationery hang? Penuh. Besar dan penuh. Comelnya. Tak tahu saya boleh test ke tak. Tapi comel lah. Tak test lah. Okay kot. Sorry. Cincin. Oh, so cute. Apa ni? Oopsie. Okay, it's giving vibe sama. Tak lah ni silver ke stainless steel, tapi nampak cute. Ada satu lagi yang ni. Tapi yang ni nampak kuning dah. Bukan jual pilihan jam. The fuck? Apa ni? Comelnya. Itu dah buka. Dah buka ni. Oh, so cute. Cute-nya. Hello. Ni wallet. Ni. Alah. Headband. Tak ada dinosaur. Tak ada dinosaur. Tak ada dinosaur. Korang gegel kat luar tengah cari handbag ke slim bag wanita. Ya Allah, dekat sini banyak gila. Banyak gila pilihan bag untuk wanita dan gadis-gadis kat luar sana, okey? Faham? Korang tengah cari pakaian kanak-kanak, dekat sini banyak gila guys. RM5 punya pun ada.
Okay guys, dah 9 suku dah. Kita kena naik atas juga sebab dia lambat. Flowers and candlelight, just the kind you wanna marry. But you ain't good for me, baby, you ain't good for me. 'Cause you know I like you, I can't help myself in bed. Tapi sebelum tu guys, sebelum tu tengok barang RM5 goods tu orang. You ain't good for me, baby, you ain't good for me. Okay guys, jom kita naik ke floor 2 yang menempatkan barang-barang branded lelaki dan juga barang-barang regular dan RM5 lelaki. Without further ado, let's go! Somehow I nampak second suite PJO tadi nampak estetik pula dia punya tangga-tangga, lampu-lampu dia macam sesuai nak OOTD betul kan? Cuma nampak macam vibe-vibe urban macam tu. Okay guys, kita dah bagi kat section lelaki. Hopefully tak jumpa barang-barang jackpot sebab dah duit dah hujung bulan ni, ya Allah. Dah saya suka kasut. Hopefully tak jumpa lah apa-apa nak. Apa slipper? Apa ni? Faham? Ni mesti mahal Kulit ke? Dolce. Weh, yang ni cantik. Ni cantik tapi dah haus. Okay. Looks so beautiful. Yang ni memang type saya, babe. Tapi sayanglah kecil. 43 EU. Saya 45. Okay, ni nampak besar kan? Tapi dia tak high cut lah. Kasut-kasut kulit boots pun orang jual kat sini. Apa ni? Okay. Cantik lah Fila ni. RM20. Look slay. Oh, kecilnya backpack. Ingat slim bag tadi. So cute. Okay, so look so cute. Okay, pink ni macam I nampak warna hitam kat second street dia sementari. Macam nak pakai ni. Pelik je. Okay. Yang ni kalau tak ada ni cantik. Boleh cabut ni. Sangat-sangat heaven ya guys. Korang tengoklah pelbagai jenis kasut-kasut bundle dengan pelbagai jenis saiz. Masya Allah, banyak gila. Korang yang tengah cari backpack murah dekat second street PJO Town ni guys, banyak gila backpack dengan harga murah serendah RM5. Ya Allah guys, sejuk gila kat sini. Dia sumpah sejuk gila.
Shopee Sesiam seronok lah kot. Sebab pada panas kan, dapat si sejuk ni macam si best. Tengok lagi. Apa ni? The fuck? Apa ni? Saya tak jumpa di kawasan New Balance yang saya sesuai dengan saya. Ada jumpa lah tapi mahal. Macam murmur tak ada. Tengah sejuk ni, tiba rasa nak beli hoodie pula. Tiba berapa ringgit ni? Ya Allah, RM5 no. Tengok RM5 macam mana. Wow, saya suka lah macam ni. RM5 je. Tengok dia jackpot. Love, RM5 no. Jangan cakap banyak ya. Take it or leave it. Gitu. Yang ni pun RM5 juga. Berbagai jenis travel bag turut dijual di sini. So senang lah kalau kau nak pindah-pindah nanti kan. Ni tali dia kecil lah. Saya tak suka lah bag tali kecil. Tapi it's giving. Siapakah gerangan ini? Converse. Faham. Ini sedap ni pakai sejuk-sejuk ni. Kan? Selain hoodie, outer pun okey kan nak hilangkan sejuk. Bila training pants. Lama tak pakai training pants Jidin. Lama tak pakai sesuatu macam ni. Oops. Sekarang dah pukul 9.30 guys. Setengah jam lagi. Tengok tu Jidin. Ayo. RM25. Jadi kat bahagian perempuan ni tak ada tali pinggang kan? Ada muffler je. Tak tahu tak perasan. Jadi kat bahagian lelaki ni ada tali pinggang. Selain tali pinggang, tie pun orang jual juga. Untuk adik-adik yang nak masuk universiti tu kan, yang tak guna tie lama tu,
Dia murah-murah je. Okay. Cantiknya tu, ya Allah. Tapi besar sangat. Dia kalau kecil comel. Saya suka pakai shirt tapi yang tebal sikit, macam ada bulu-bulu tu. Biasanya new tu ada, tapi hari ni macam tak ada je. Macam ni. Yes, nampak tak perbezaannya? Yang ni saya dah ada dah. Ini saya dah ada dah macam ni. Saya dah ada dah. Sebiji Uniqlo juga. Coklat pun saya juga coklat ni. Untuk shirt dengan pendek saya tak pernah pakai, kecuali waktu sekolah dulu. Tak berkenan sangat. Actually nak cerita tentang pakaian-pakaian untuk outfit untuk apa tu nanti, apa tu, yang tapi sarung tu. Saya nak pakai apa lagi? Cantik. Hello. Cantiknya. Suka logo dia. Oh my, Fila. Tapi leher dia lah pula. Dekat atas pun ada lagi. Okay, faham. Cantiknya merah tu. Apa tu? Swans Love. Sama je bukan lain. Porter. Oh, ini untuk barang-barang branded. Treasure. So cute. Dia tak sleeveless yang seksi lah. Yang sesuai untuk orang cool macam saya ni. Oh, okay, faham. Yang ni untuk barang-barang branded. Dapat tak guys? Branded. Barang-barang yang mahal. So, what can we expect here? A bit pricey daripada yang tadi lah. Sebabnya branded. So, dia mahal sikit. Oh my god, ya Allah, cantiknya ni. Cantik. Oh my god, yes, cantik. Cantiknya. Hell yeah. So cantik. Looks very very slay. Oh, cantiknya. Dang. Okay, cantiknya, besarnya. Tapi badan saya kecil lah.
Cantik. Shit, ya Allah, this is so my vibe. Sangat cantik. Tapak pun cantik lagi. Saiz pun saiz saya. Ngam soy. So, sana ada kerusi, kita try kejap. Tapi cantik, merah ni bukan merah biasa, merah maroon. Tak try tak salah kan? Okey, dia 11. Tapi kenapa macam ketat kat tepi? Cantik guys. It's so my vibe. Cantik gila Okay guys, vlog kita pun dah sampai penghujungnya. Demikian sajalah vlog Eden full tour outlet terbaru Second Street Malaysia, which is outlet Second Street PJ Old Town berhadapan dengan Mr. DIY PJ Old Town. Setiap hari buka ya. Okay guys, vlog kita sampai penghujungnya. Thank you so much for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa macam biasa, sebelum korang belah, tekanlah subscribe video ni, like, share, komen, jaga diri. Assalamualaikum, annyeong.